Alhamdulillah, aku dan geng Fun Football Malaysia dijemput ke private event by Lotto Malaysia untuk pelancaran boots baru diorang, Lotto Nitro X. Event ni diorang buat dekat SP Sports Park dan first time aku ke sini. Unik juga padang bola ni sebab ada padang bola 5-a-side dengan tapak turf bawah highway weh. Korang pernah main tak dekat sini? So sampai-sampai je kena register dulu dan dapatlah satu set baju, seluar dan socks. Inilah apa kita orang kena pakai. Ini pula dengan geng Fun Football Malaysia. Professional football players dan influencers pun dijemput ke event ni. Inilah dia Lotto Nitro X. Ada 3 warna yang menarik. Boots ni dibuat daripada one piece knitted base construction dengan TPU layering di luar. Simple je boots dia, tapi design dia menarik, lagi-lagi yang orange and pink tu. Lawa betul. Selepas ada brief introduction tentang kasut baru ni, kami semua dapatlah satu pasang kasut. And so aku dapat warna white pink ni. Ini close up view. Tapak dia tapak FG tapi bulat-bulat gitu. Bila pakai rasa selesa, cuma dia panjang sedikit. So korang kena betul-betul test sizing dulu sebelum beli. So, mana satu pilihan warna korang? And now playtest bersama Lotto Nitro X ni bermula. Kita orang buat simple stretching, warm up, ada main monyet sikit, ada photoshoot dan video untuk showcase kasut Lotto Nitro X ni. Settle je tu, kami main a quick 5-minute game untuk test out kasut ni. Mainlah kami 5 lawan 5. Okay, penat ya 5 lawan 5 ni. Sebelum event habis, ada brother Firdaus sebelah aku ni tegur, "Bro, lawa lah warna white pink tu." Kebetulan dia dapat warna orange pink dan saiz kami sama. Maka kami tukarlah suka sama suka. So in conclusion tentang kasut Lotto Nitro X ni, since ia dijual pada harga sekitar RM190, it is a good entry level boots that gets the job done. Design dan warna pilihan pun menarik. Tapak pun simple rounded studs. So nak pakai dekat AG tu kuranglah risk injury. Dan last sekali, terima kasih kepada Lotto Malaysia dan Joe Zakaria sebab sudi invite kami dari Fun Football Malaysia ke private event ini.